Okay, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni sedikit update tadi buah A dah keluar dah, customer dah pick up. So sekarang ni kita ada terlampau banyak. Kat sini kita ada buah grade B, and then kat sini kita ada grade reject. So sekali saiz dia lah, saiz dia kecil, and then buah dia bengkok dan dia punya permukaan tak licin, menggerutu macam ni. So ini kira reject lah. So bila kita tengok kita punya buah kat sini kan, so nampak macam sayang karat-karat macam ni, dia boleh makan. Cuma dia punya luaran tak cantik lah untuk presentation kan. So apa yang kita buat dengan kita punya buah reject ni, salah satunya kita ada lembu, kita boleh pusing balik kan, supaya tak terbuang macam tu je lah. Yang keduanya, kita ada buah grade B ni, maknanya saiz dia gemuk, tapi panjang dia kurang lah. Ni kita jual grade B dekat kita punya kedai.